Saya mohon YB Sulaiman tarik balik sangkaan jahat tu. Mana boleh cakap gangster. Apa? 42.4. A member who has spoken to a questions may again be heard to offer an explanations of some of the material part of his speech which has been misunderstood, but he shall not introduce any new matters. 424. Dengan izin, Datuk Speaker, saya ingin menjelaskan dalam perbahasan 424 peraturan perbahasan. Ya. Dalam perbahasan yang berbangkit semalam, di mana telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa dia akan bagi arahan kepada SMM untuk membolehkan supaya beberapa perkara dokumen yang diserahkan kepada saya, dan saya telah mengantar peguam saya pagi tadi, dan saya juga telah bercakap dengan CEO Natasha dengan izin untuk membolehkan. Malangnya dia sebut bahawa the document is not with her. Dokumen is with Hasil Bumi. Cuma saya minta kepada Yang Amat Berhormat seperti apa yang dijanjikan, kalau boleh diberikan, kalau boleh penghujung Dewan ini untuk membolehkan kita meneliti secara baik seperti apa yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Tuan Speaker, saya ingin menyatakan di sini perkara apa yang kita telah persetujui tiada masalah, boleh. Tetapi kita ada aturan-peraturan. Kalau sekiranya wakil-wakil rakyat mahukan dokumen daripada SMM, tulislah surat apa yang dimau, nama-nama syarikat dan sebagainya. Itu saja. Saya ingat kita kan ada peraturan. Jangan kita pergi masuk pejabat orang, kita terus macam gangster minta apa yang kita mahu. Saya ingat tidak boleh begitu. Saya ingat wakil rakyat daripada Sinalang lebih tahu peraturan. Datuk Speaker, kita bukan berlaga dengan gangster. Saya pun cakap dengan CEO. Saya dengar daripada video. Kalau itu kehendak Yang Amat Berhormat, saya akan hantar surat. Bagi hantar surat. Saya akan hantar surat. Bukan kita tidak tahu peraturan. Okey, begini, Yang Berhormat Sinalang. Kan? You boleh rujuk jawapan Yang Amat Berhormat di dalam Dewan pada hari ini dan tulis surat kepada SMM untuk minta maklumat yang you perlukan. Kan perkara ini kena ada beberapa dokumen yang kadang-kadang saya bahaskan dijanjikan untuk membolehkan. Contohnya saya juga tentang Kementerian Perindustrian. Bila saya minta rate subsidi minyak, subsidi elektrik, subsidi air. Sampai sekarang saya belum dapat berapa 7 bilion liter air dibagi kepada syarikat-syarikat foreigners. Dan ini di antara perkara elektrik juga yang saya minta maklumat itu. Jadi saya, insyaAllah, saya akan hantar surat immediately untuk membolehkan supaya perkara ini dapat disusuli secepatnya mungkin. Terima kasih banyak. Tuan Speaker, saya ingin memberi jaminan kepada wakil rakyat ataupun adun daripada Sinalang. Tidak masalah, kita sudah putuskan. Dalam jawapan saya kita akan bagi. Tetapi dalam kita mengurus ni, mesti ada juga macam surat, apa kita mau. Kita pergi sana, insyaAllah. Saya bersetuju untuk kita dapatkan semua dokumen. Terima kasih. Cuma saya minta kepada Yang Amat Berhormat tadi, bila jangan menyebut tentang perkataan something. Ya, itu satu standing order is not right because kita bukan beradab something. Saya cuma harap macam perkara ini dapat kita atasi. Ya. Datuk Speaker, saya mohon YB Sulaiman tarik balik sangkaan jahat tu. Mana boleh cakap gangster. Apa sangkaan jahat? Tadi kamu cakap YB Sinalang gangster. Tapi saya dapat laporan yang dihantar oleh ahli Dewan Undangan Negeri Sinalang ke pejabat SMM. Saya mohon ada beberapa orang tarik balik. Duduk. Ketua Menteri dia cakap itu bukan sangkaan jahat, prosedur. Kemabong. Tapi dia cakap Duduk. Itu prosedur. macam gangster. Saya mohon tarik balik, Datuk Speaker. Duduk saja. Saya bercakap nih. Datuk Speaker, peraturan masyarakat 43. Duduk saja kamu, saya bercakap. Saya sedang bercakap. Peraturan mesyuarat, kalau speaker bercakap, jangan bercakap. Nah, itu peraturan mesyuarat. Okey, sekarang kita sudah persetujui bahawa Yang Berhormat Sinalang akan menulis secara rasmi minta maklumat telah diberikan mengenai kenyataan Yang Amat Berhormat. Dia bukan menunjukkan kepada Yang Berhormat Sinalang. Dia menunjukkan, dia mengatakan kalau kita masuk minta orang macam secara gangster, ya orang tidak mau kasih. Iyalah, betul lah. Kalau masuk office orang minta maklumat, ya orang tidak mau kasih. Tapi bukan dia maksud Yang Sinalang tu pergi SMM minta macam gangster. Okey? So saya mau teruskan ni sidang. Siapa?